antara Zontex 552, T-Max dan Kymco AK550. Mana satu yang bagus? Sebab kita tahu sekarang ni apa, skuter ni sekarang ni tengah racun skuter ataupun orang kata sekarang ni jenis skuter sekarang ni macam skuter spek yang sekarang ni ada dekat Malaysia ni, yang akan datang pun akan ada unit akan masuk kan. Jadi kita nak tengok, dan saya pun rasa nak upgrade juga, untuk upgrade CC lah untuk skuter, sama ada Maxi skuter ataupun Adventure skuter. Kalau 552 tu pun ada spek, ada S lah, H kan, Z lah kan. Macam T-Max dia lebih kepada Maxi, Kymco pun Maxi, Zontex yang ada yang Adventure macam G ni kan. Memang betul lah.